Pembahagian hadis lemah ada 9. 9 dibagi 2, 8 murakab, 1 tiada murakab. Jumlah surahnya 381, tapi 381 ini tidak semua ada nama, hanya sebahagian kecil ada nama, seperti hadis makhluk, maudhu, munkar, mutarid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wahia bin nadari lil intifaiha infaradan wa ijtama'an yatafari'u minha aqsamun fafaqidun wahidun minha qismun tahtahu tis'atun bin nadari ila aqsami faqidil ittisali al-mursali wal munqati'i wal mu'attali wa ila qismai faqidil adalati ad-dha'ifi wal majhuli. Dan bermula dianya 6 syarat dengan melihat bagi dan nafinya 6 syarat. Nisbah tiada tersusun dan nisbah tersusun, itu bersyabang-syabang daripada ternafi 6 syarat oleh aqsam, beberapa pembagian. Maka bermula fakid yang satu, hilang yang satu daripada ternafi 6 syarat, itu satu pembagian. Sabit di bawahnya satu pembagian, itu 9 surah, dengan melihat kepada pembagian fakid bersambung sanad. Yang mana pembagian fakid bersambung sanad, mursal dan munqati dan hadis mu'addal. Dan juga melihat kepada 2 pembagian fakid adil. Yang mana 2 pembagian fakid adil? Dhaif dan majhul. Lanjutan daripada pembahasan di belakang. Jadi di belakang hadis lemah, pembahasannya itu pembahasannya tentang hadis lemah atau hadis dhaif. Hadis dhaif ini yaitu hadis-hadis yang tidak sampai kedudukan hadis hasan, apalagi kedudukan hadis sahih. Atau dalam bahasa lain lebih mudah dipahami, hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak ada syarat hadis hasan, yang tidak ada syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih, syarat hadis hasan 6. Pertama, sanad bersambung. Kedua, adil. Ketiga, dhabit. Keempat, fakid syad, tiada syad. Kelima, fakid ilat, iaitu tiada ilat. Keenam, bantuan sanad lain. Ini 6 syarat hadis hasan, hadis sahih. Sedangkan hadis dhaif tidak ada 6 ini. Syarat ini tidak ada, makanya dinamakan hadis lemah. Ya. Soal pembahagian hadis lemah, ini banyak. Soal pembahagian hadis lemah banyak. Jadi aqsam di atas adalah no. Berarti hadis dhaif, kata dhaif jenis. Di bawah jenis, di dalam jenis ada no. No ini banyak. No ini banyak. Atau dalam bahasa lebih mudah dipahami, pembahagian hadis lemah banyak. Wahia, kita lihat pada mata ini. Wahia bin nadari.
Wahya binadari, wahya yaitu kepada 6. Rujuk dhamirnya kepada 6. Coba lihat matan infaradan ijtama'an. Infaradan ini tiada murakab. Ijtama'an di sini maksudnya murakab. Murakab daripada tenafi 6 syarat. Tiada murakab juga daripada 6 syarat. Tiada murakab daripada 6 syarat. Jelas. Jadi maksud infaradan tiada murakab, maksud ijtama'an iaitu murakab. Dengan melihat kepada tiada murakab tenafi 6 syarat dan dengan dilihat kepada murakab tenafi 6 syarat, maka pembahagian hadis lemah ini bersabang-sabang. Jumlahnya itu 9. 6 syarat tenafi, maka pembahagiannya 9. 9 martabat. Jelas. 9 martabat. Bagaimana cara memahami tenafi 6? Bisa jadi pembahagiannya 9. 6 syarat tenafi, pembahagiannya 6. Ini cara untuk dipahaminya. Dalam 6 ini ada 3 yang tersirat dalam 6 ini. Dalam tenafi syarat 6 ini ada tersirat kata 3 yang lain. Sehingga jumlahnya 9 pembahagian. Jelas. Ingat 6 syarat. Syarat pertama itu bersambung sanad kan? Syarat pertama itu bersambung sanad. Pada syarat ini ada, kalau tenafi syarat pertama ini ada tiga di sini. Ada 3 yang dikandung pada tenafi syarat bersambung sanad. Ada 3 di sini. Ada 3 pembagian. Pertama mursal, kedua muqatti, ketiga mu'attal. Sedangkan syarat adil, tenafi syarat adil ini ada 2 pembagian yang dikandung. Pertama dhaif, kedua majhul. Sehingga 3 ditambah 2 menjadi 5. 5 ini ditambah 4 syarat yang tidak kita hitung tadi, yaitu tiada zabit, tiada zabit, syart, ailat, tiada bantuan sanad yang lain. Maka jumlahnya 9. Jelas. Maka jumlahnya 9. Fafaqidu wahidun minha qismah. Satu syarat faqid atau hilang satu syarat daripada 6, itu satu pembahagian. Di bawah satu pembahagian ini ada 9. Seperti yang kita bilang tadi, ada 9. Ini di bawah qismun di sini ada 9 pembahagian. Ini memandang kepada pembahagian faqid ittisal, faqid muttasil, faqid bersambung sanad, tiada bersambung sanad. Pembahagian tiada bersambung sanad jumlahnya ada 3, mursal, muqatti, mu'adzal. Dan memandang kepada 2 pembahagian tiada hadir, jumlah pembahagiannya ada 2, dhaif dan majhul. Maka jumlahnya 5. 5 ini ditambah 4 syarat yang tinggal tadi, maka jumlahnya 9. Jelas. Jumlahnya 9. Jadi surah ini fafaqidun wahidun minha, ini surah infaradan. Kalau surah ijtama'ah nanti di depan pada video akan ada. Jelas kan? Sekarang kita ambil kesimpulan semuanya. Kesimpulan semuanya dari sini sampai ke depan nanti. Walaupun nanti di depan ada pembahasannya, ada penjelasannya juga, tapi pada video ini kita jelaskan penjelasannya dulu, kesimpulannya dulu. Kesimpulannya begini, 6 syarat kabul, yaitu 6 syarat hadis hasan, hadis sahih. Tenafi 6 syarat, maka pembahagiannya 9. Tenafi 6 syarat, pembahagiannya 9. 9 ini
dibagi dua. Satu ijtima'an, kedua infaradan. Jadi 9 tenafi 6 syarat, jumlah pembahagiannya bersama kepada 9 pembahagian. 9 pembahagian ini dibagi kepada murakkab, ijtima'an dan kepada infaradan. Jadi 9, 8 kepada ijtima'an, 1 kepada infaradan. Sekali lagi, 9 pembahagian ini, 8 kepada ijtima'an, 1 kepada infaradan. Jelas? 8 ini 8 ini coba simak surah ijtima'an, kan 8 pembahagian. Pembahagian pertama ijtima'an, yaitu murakkab daripada 2 syarat yang ternafi, surahnya ada 36 surah. Yang kedua, murakkab daripada ternafi 3 syarat, surahnya ada 84 surah. Yang ketiga, murakkab daripada ternafi 4 syarat, jumlah surahnya 126 surah. Yang keempat, murakkab daripada 5 syarat ternafi, jumlah surahnya 70 surah. Yang kelima, murakkab daripada ternafi 6 syarat, jumlah surahnya 35 surah. Yang keenam, murakkab daripada ternafi 7 syarat, jumlah surahnya 15 surah. Yang ketujuh, murakkab daripada ternafi 8 syarat, jumlah surahnya 5 surah. Yang kedelapan, murakkab daripada ternafi 9 syarat, jumlah surahnya 1. Kalau dijumlah semuanya 372 surah pada ijtima'an. Jelas? Satu lagi kan infaradan. 9 tadi, 8 ijtima'an, 1 infaradan. Infaradan ini pembagiannya cuma 1, jumlah surahnya 9. Jumlah surahnya 9, seperti di luar, seperti ini. Di bawahnya ada 9. 9. Jadi jumlah infaradan, jumlah surahnya adalah 9 surah. Kalau kita jumlah surah infaradan beserta surah ijtima'an, kita gabung menjadi 381 surah. Makanya surah hadis lemah atau surah hadis dhaif 381 surah. Jelas? Ini kita ambil kesimpulan pada video ini, walaupun nanti ada penjelasannya secara mendetail di depan nanti. Jadi surah hadis lemah, surah hadis dhaif kan 381. 381 surah. Ini surah ini gambaran pembahagian hadis lemah. Tapi 381 ini tidak semua ada nama. Dengan alasan seperti yang di belakang. Di belakang kan pembahagian aqsam ilmu hadis 34 pembahagian aqsam, 34 pembahagian ilmu hadis. Ini 34 ini bukan semuanya hadis lemah. Secara ijmali, secara pembahagian yang tidak mendetil, bukan pembahagian yang mendetil. Hadis kan ada 3. Pembahagian dasar hadis ada 3. Hadis sahih,
hadis hasan, hadis lemah. Jadi 31 ini ada yang masuk dalam kategori sahih, ada yang masuk dalam kategori hasan, ada yang masuk dalam kategori hadis lemah. Makanya 381 gambaran surah hadis lemah tidak semua ada nama, tapi gambarannya 381. Gara-gara syarat 6 tadi ternafi, gara-gara tidak ada 6 syarat tadi. Kalau ada 6 syarat, hadis sahih atau hadis hasan. Kalau tidak ada hadis 6 syarat ini, maka pembahagiannya ada 9. Pertama 9, kemudian 9 ini dibagi 2, 8 kepada ijtima'an, 1 kepada infaradan. Sedangkan pada ijtima'an, 8 pada ijtima'an surahnya 372. Sedangkan surah pada infaradan surahnya yaitu 9. Kalau digabung atau dijumlah 372 dijumlah dengan 9, jumlahnya semua 381. Jelas kan? Makanya 381 ini tidak semua ada nama, cuma sebahagian kecil yang ada nama. Sebahagian kecilnya seperti hadis mutarif, hadis maklub, hadis maudhu, hadis munkar, dan yang lain nanti seperti hadis mursal, hadis muqati, dan ada yang lain. Ini sebahagian kecil yang ada nama dari sekian 381 gambaran surah hadis lemah, sebahagian kecil yang ada nama, yang lain tidak ada nama. Tapi cuma gambaran surahnya. Lantaran 6 syarat tadi ternafi, maka gambaran surahnya, surah hadis lemah, gambaran surah hadis lemah 381. Tiga tu kamu ulang. Hadis lemahnya, hadis-hadis yang hana tu martabat hasan. Apalagi martabat hadis sahih. Martabat hantu lah. Yang kenyayakan hadis lemah. Atau dalam bahasa lain lagi lebih mengafum. Hadis lemahnya hadis yang hana syarat hadis hasan, yang hana syarat hadis sahih. Mata syarat hadis sahih, to syarat hadis hasan. Syarat hadis hasan, syarat hadis sahih nan nambah. Toh nambahnya. Pertama adil, tabit, fakir, syot, tiada ilat, bantuan sana lain, nyo nambah. Kamu ke. Jadi teguh dom lun tamong dalam bahasnya, lu jelas le kata infaradan, kata ijtima'an. Infaradannya hanya tersusun, hanya murakkab. Ijtima'annya murakkab lagi. Infaradan hanya murakkab, ijtima'an murakkab. Kamu mau kah? Jadi dengan takalon kepada denafi nambah syarat penuh. Dengan takalon kepada denafi nambah syarat, denafi nambah syarat, infaradan, ijtima'an. Karena denafi nan syaratnya secara infaradan iaitu hana murakkab, secara ijtima'an iaitu murakkab. Maka yatafari'u, maka bercabang-cabanglah daripada denafi nambah syaratnya oleh aksam, iaitu beberapa pembagian, jumlahnya dikurung. Kamu apa jumlah ji dikurung. Jadi dengan takalon kepada denafi 6 syarat, dengan takalon kepada denafi 6 syarat, dengan infaradan hana murakkab dan dengan murakkab, maka jumlah pembagian ji dikurung. Dikurungnya
kebagi dua. Tabah infaradan. Yang kedua yaitu murakab atau ijtima'an. Jadi nyo dibagi dua lah, dikurung boh aksam. Aksamnya dibagi dua leh. Infaradan tabah, yang kedua ijtima'an. Alihnya ijtima'annya dibagi lah. Ijtima'annya dibagi 8. Sedangkan infaradannya dibagi ke tabah. Maka jumlahnya kau kurang. Ada tahu ke ulikot kau kurang. Ya, ke. Nyo 8 boh pembahagian murakab, 8 boh pembahagian murakab. Na murakab daripada tenafi dua syarat. Maka jumlah di 26. Kalau ni batek juga, baca batek. Dan 26. Kamu kan? Jadi lo ulang itu. 8 boh syarat, bukan murakab kan dibagi ke 8. Murakab atau ijtima'annya dibagi 8 boh. Kamu kan 8. 8-nya yang kefur yaitu ijtima'an atau murakab dari 2 boh tenafi syarat. Maka jumlah haji 6 boh surah, 26 boh surah. Kamu. Yang kedua murakab nibak tenafi boh syarat. Maka jumlah surah haji 80 put boh surah. Yang kedua murakab daripada tenafi put boh syarat. Put boh syarat. Maka jumlah surah haji 26 boh surah. Murakab yang keput murakab daripada 5 boh syarat tenafi. Maka jumlah surah haji 70. Yang kelima murakab daripada tenafi 6 boh syarat. Maka jumlah surah haji 25. Yang keenam murakab daripada tenafi 7 boh syarat. Maka surah haji 15 boh. 15 boh surah. Yang ketujuh murakab daripada tenafi 8 boh syarat. Maka jumlah surah 5. Yang ke-8 murakab daripada tenafi tikurung boh syarat. Jumlah surah haji tabung. Menyota gabung 8 nya gabung surah haji manduk, jumlah haji manduk 172 surah. 172 surah. 172 surah. Tabah tu infaradan. Infaradan tabah pembagian ni. Jumlah surah haji tikurung. Maka tak gabung tu bandua, tak jumlah bandua, jud 180 tabah surah. 180 surah hadis lemah. Kakam ho kan? Ya. Ini dah bahas. Tikurung boh pembagian. Dari 6 syarat tenafi je ke tikurung boh pembagian. Tikurungnya dibagi 2, iaitu dibagi ke ijtima'an tabah, ke infaradan tabah. Kayak kamu ho kan? Ya, nyo tikurungnya dah cek, toh tikurungnya. Ya, tikurungnya dah cek, toh tikurung. Maka tak kalau jadi ke. Tikurungnya atau lu pegah dulu baik kalau lele ke campur tu. Tikurungnya iaitu mursal, muqati, mu'adha, da'if, majhul, hanadabit, syad, ailat, hanabaduan, nyati kurung. Kamu kan? Nyati kurung bohong. Nyati kurungnya bagi kepada 2. Ijtima'an, infaradan. Ijtima'an 8 boh surahmu. 8 boh bagi. Tinggal di bait surah tu bak 8 boh pembagian 172. Infaradan pembagian tak boh. Itibik surah haji 7. Oh tikurung. Kamu kan? Tak gabung infaradan dengan ijtima'an tikurung pembagian. Tikurung pembagiannya di bab mana? Di bab tenafi 6 boh syarat. Kamu kan? Tikurung pembagiannya daripada tenafi 6 boh syarat menurut baik. Kamu kan?
Mampu ti kurang bah pembagian. Ya, apa tu kurang bah pembagian. Dan lagi ada perah mana tu? Ya, lagi ada perah mana tu? Ya, kamu kau sebenarnya kan nambah syarat Nabi pembagian ni kan nambah syarat Nabi. Ya pembagian ni ya kan? Tapi lo kata kurang. Ni le apa ni? Le nyo karena masalah mentambung tanah dulu, punya fakir mentambung tanah, bak katanya na leboh di beturah, na leboh matabakna. Mursa, muqatti, mu'adha. Kamu kan? Sedangkan bak masalah hana adil, fakir adil itu luput adil, luput cara adil, ini na ruaboh matabak ini lemah majhul. Maka dak le ngon dua dak mah ko limau. Kau kaji limau nyo dak mah ngomput cara denoi, cara yang hana dak berah meno, to cara yang hana dak berah meno. Fakir dabit, hana dabit, jot, ilah dan hana bandua. Jumlah tu kata ku. Kakak mau kah? Kanyot satu ahli matan gitu. Fafaqidun wahidun minha qismun. Fakir sabah syarat daripada tenafi nambah syarat likur, nyo tabah pembagian. Tahdahu diiyuk qismonyo nanti kurang boh pembagian. Ya, kamu kah nanti kurang boh. Nyo tik pada kun tik memandang ke iaitu memandang pembagian fakir itisal. Fakir sana tu fakir mentambung tanah, fakir gekandon kepada pembagian hana mentambung tanah. Pembagian hana mentambung tanah nale mursa, muqatti, mu'adha. Okale. Ka alha gekandon kepada dua buah pembagian fakir adalah fakir adil, hana adil, iaitu na dua, fa'i dan majhul. Le bak fakir itisal, le bak fakir mutambung tanah, iaitu bak turah hana mutambung tanah, ino kena le itis mursal, muqatti, mu'adha. Tamah ngon dua bak hana adil, iaitu ta'ih dan majhul. Aduh, kalimah. Lima tak tamah put, dah put. Put cara daripada yang tinggal menoi, yang kon mutambung tanah, yang kon adil dikaput boh cara dia iaitu hana dabit syot ilat hana bantuan tanah lain, maka jumlah haji kata kurang. Kamu orang maka jumlah haji kata kurang. Ti kurangnya nyo turah fafaqidunyo nyo turah infaradan. Nyo turah infaradan kau bukan hana murakab. Hana murakab tenafi nambah syarat dengan cara infaradan, dengan cara hana murakab. Maka dikurung bawah surah ni. Kamu kan dia dikurung bawah surah ni kenyo. Kamu kan. Yang itu kan faqidunyo fakir tambah syarat di bab 6 itu tambah pembagian. Itu infaradan. Karena iji perkara hana murakab daripada tenafi nambah syarat. Berarti iji kan hana murakab daripada tenafi nambah syarat. Tambah syarat tenafi, tambah syarat tenafi hana murakab. Munyo murakab tu dia liku orang tahu tu. Munyo fakir dua syarat. Dua syaratnya murakab, berarti murakab itu memandang mentambung tanah dengan murakab mentambung tanah, murakab tenafi mentambung tanah dengan tenafi adil yang dia dapat murakab lagi. Dia jumlahnya kan dalam 18 bawah surah. Dia diliku tu. Makanya turahnya berarti turah orang oleh dia turah infaradan. Kamu hokak ke lejok timbulan lagi lu tulis batik. Mangat mudah mufhum le tu bek ucap mudah liku tu. Ka dengan upahnya kesimpulan madu. Kesimpulan ngongo ada yo ngongo ada liku tu dia madu. Kamu hokak. Jadi lagi cara penenang.
toh nama, yaitu adil, bersambung tanah, David, fakir short, hana short, fakir ilat, hana ilat, alhan na bantuan sanale namo. Nyo menyo namo syaratnya tenafi, maka itibit pembahagian itu dikurung atau mencabang-cabang pembahagian hadir lemohnya dikurung. Dikurung apa? Dikurungnya dibagi dua. Gamaka keinfaradan tabo, keijtimaan 8. Kau kata kurung kan? Dikurung bagi dua. Gamaka keinfaradan tabo, keijtimaan 8. Gamaka ka. Baik dua benar. Tu makna ijtimaan murakab. Gamaka murakab ke 8 surah. Murakab 8 surah. Munyo murakab daripada dua buah syarat dan nafi. Dua buah syarat yang nafi. Syarat dan namno, munyo nafi dua buah syarat. Murakab daripada dan nafi dua buah syarat. Nyo na surah di leplu 6 surah. Kamu ka? Yang keput. Yang kedua, kelih, keput, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nanda batek dah kalau lepah lo bawah. Kamu kan ke-8. Taboh tu iaitu infaradan. Infaradan tu kali taboh. Infaradan pembaca ni taboh, cuma tu kali 8. Tak apa jud ke leher tu 80 taboh surah hadis lemah. Tahu berapa order pun berapa order. Bermula dianya hadis lemah itu banyak pembagiannya. Pemakna asal order no. Berarti hadis lemah ada jenis no jihla. No yang tamang uyuk pemahaman uyuk kata lemah no le. Pembahagian hadis lemah berarti le. Cara bagi ji iaitu cara bagi ji menyonam syarat nafi, maka pembahagian ji nanti kurung. Dikurungnya tablah kedua le. Tabah ke ijtimaan, tabah ke infaradan. Sedangkan ijtima'annya 8 surah, 8 pembagian, 8 ke ijtima'an, tabah ke infaradan. Sedangkan 8-nya tu jumlah surah haji betul 72 surah. Sedangkan yang infaradannya surah haji dikurung, maka betul 72. Tak tambah dikurung jumlah haji betul 80 tabah surah yang ditambah uyuk hadis lain. Kamu maka surah hadis lemah, surah hadis dhaif betul 80 tabah surah. Maka berkaitan mereka tengku totoh nanti menyonan hana mandu. Menyonah hana mandu. Tapi gambaran surah hadis lemah betul 80 tabah. Kamu orang punya surah menyonan hana mandu. Ciklah lain tadi nanam mandu dia. Menyonan mandu kok lagi pembagian dah kalau dalam daftar isi mandu pembagian di mandu hadis 80 tabah. Atau tak kena mukadimah palikut. Baik dua palikut ni mukadimah palikut lepas buat boh masalah hadisnya. Pembahagian dasar lebar. Hadis sahih, hadis hasan, hadis lemah. Kamu kata yang lainnya ditambah uyuannya. Maka pembahagian secara ilmu hadisnya dibagi ilmu hadis secara maka lepas buat boh. Maka walaupun 180 surah hadis lemah hana nama dua. Sebahagian mentong lagi contoh mursal, muqati, mu'adzab, muhadawati baik, maudu, mungkar, makhluk, mutarib, mutarib. Cuma nyanyi mentong sebahagian mentong yang nana.
Kamu kan hari nama tu, tapi bayangan ataupun gambaran surah hadis lemah saya tu 80 tabuk surah. Kamu kan? Ya. Ni kajian oleh betul.